Selamat petang, nama saya Amin, klien FY lah, dekat Kenanga. Bersama saya, Cik Zuri. So hari ni saya attend kelas half day daripada pukul 3 sampai pukul 5 untuk full time trader. So far actually banyak bagi input tentang macam mana kita nak buat pemilihan counter, macam mana kita nak screen counter tu dengan lebih selamat, dan macam mana kita nak decide which counter yang kita boleh safely entry dan keluar dengan selamat lah. So hari ni actually belajar banyak, and tim FI juga ada terangkan tentang penggunaan AccuVar dalam memahami teknik technical analysis yang dengan setiap saham dengan lebih tepat. I think penggunaan AccuVar tu untuk full time trader amat disarankan lah. Alright Dok, soalan dia, Dok jadi apa? Klien FI dah berapa lama dah? Rasanya saya first join from zero to hero tu masa tu tengah COVID, masa tu dekat Bangi Resort Hotel, 2020 atau 2021 macam tu. Right. Seingat saya, dan saya start gunakan AccuVar ni sejak tahun lepas lah. Alright. So sekarang ni cerita dia jadi klien FI, profit ke loss? Nak kata loss tu dah tak ada lah. Profit sahaja. Sekarang profit saja. Profit sahaja. Alhamdulillah. Ini FI bayar Dok ke Dok? Tak ada bayar. Kelas ni pun free eh? Kelas free. Kelas free. Pasal FI memang nak tolong kan? So, mantap. So sesiapa yang full time trader, datanglah kelas FI, betul? Full time trader mesti datang. Kena datang untuk cedok ilmu yang ada. Yes. Tapi permulaan dia dekat mana? FZA, betul? From hero to zero. Jangan terbalik tu. From hero to zero. Tak, from zero to hero. Okay Dok. Apa all the best Satu lagi yang bagusnya TFI, kami bantu tak Dok? Apa bagi trading idea dan sebagainya? Untuk setiap hari kebanyakan hari lah. So tim FY akan bagi tips. So terpulang pada korang lah untuk korang buat analisis yang tepat. Dan kalau tepat, masuk je lah. Kan? Show untung. Itu cerita dia. Dok, all the best Okay, terima kasih banyak. Right. So jemput datang from zero to hero bersama FY.